Assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Sabtu, 48 bulan 8 2569 bersama dengan tepat 23 Safar 1448 Hijrah. Amin dengan berita Islam ya Allah nah kita berhenti 2-3 hari tak baca nah. Mendengar pula malam ni. Hari ni saya nak kecek buku tipu sok nah, sok Tongkin nah. Hak boleh jadi kerja edah tu kena cabut tu baik nah. Hak cerak dalam nara nah, saya tengok berita dalam nara saat ni nah. 91 orang. Hak jadi dah cabut tu baik. Sok boleh dengan ya tipu lah. 91 orang cabut tu baik. Lepas tu nama hak baru naik mari nah. Nama baru tu baik mari pula. Dia boleh tu cek tengok lah dia tahu kata gisok bangun ni tu boleh cek tengok nama kita ni naik kau tinggi ke tak tu nah hak serak tu nama tu baik dah hak cabut tu kena cabut lah hak ni buku sok Tongkin tu nah habis ni tu nah kita pergi di Isra nah ada tahang Isra sekor nah dia sudah pergi dalam rozah dia berdaya habis budak orang tua orang tino dia bunuh banyak orang hari ni nah dia nak pergi jalan dia nak naik kapal tu pergi jalan luar negeri nah dia nak pergi dengan orang tino dia dengan friend dia lah dengan bini dia tapi boy nak pergi duduk di kapal tu pada kapal tu deh jadi panggil jadi tak khabar jadi kriat jadi bengang jadi kriat duk menuno duk nyekuk kepala itu tu kalau turut bomo dia jadi nyakit panik panggil nyakit panik duk ingat buku hak duk gambar buku bunuh budak bunuh orang tua wak dia tu duk tak kena lah duk menuno duk tak kena tu hak dia nak pergi berjalan saat ni tak boleh pergi berjalan kena kelak rumah dia hak ni orang panggil tahan for Isra masalah ni nah nak jadi baik ni jadi kriak jadi semsau jadi panik ada cukup nah sebab apa sebab tu duk rasa ramai duk bunuh orang tu ni satu video tu baik nah ada video tu baik habis ni tu kita pula pergi tengok di Jepun nah pok tahan Isra juga nah Jepun ni dia pergi berjalan di Jepun tapi bos apa di Jepun tu nah orang Jepun satu orang Jepun duk turut dia duk pukul video belah-belah duk turut dia duk kata kok tah Pok Isra saat ni dia kata mung duk bunuh apa orang bunuh orang tino bunuh budak di Gaza duk bang apa dalam Lebanon duk turut duk kata belah-belah turut duk pukul ramai belah orang Jepun kata Pok Isra dia kata tu saat ni bunuh apa budak bunuh apa orang tua bunuh apa tino dia tak bang apa dalam Lebanon kata Pok Isra saat ni di Jepun orang kata untuk orang Jepun orang tua dah orang Jepun ni satu video kan video tu baik orang Jepun sebab orang Jepun duk pukul belah-belah duk kata belah tu satu berita kita pergi tengok di Kauli nah di Korea masalah ni nah panas udara panas sungguh nah kata negeri panas masalah ni orang mati dah dalam Korea ni Korea Selatan ni 19 orang dah nah sebab panas tu. Di Korea Utara ni raja panas juga di Korea Utara raja kata suruh makan sup daging anjing baru tubuh nak sehat lawan dengan panas boleh ni Korea Utara suruh makan sup anjing untuk nak tubuh lawan dengan panas sebab di Korea Selatan 19 orang dah mati sebab panas tu lah amalan sekadar aja berita cong Islam ya Allah nah kita nak baca sikit-sikit apa dah sebab orang tengok pun tak ada tengok mana dah cong tapi tak sebi mampu cong nah nak baca semua sikit pun nak baca amalan ni. Assalamualaikum.